Pernah tak korang pandang langit lepas hujan, nampak lengkung, warna-warni yang cantik tu, and terfikir, macam mana benda tu jadi? Hari ni, kita nak jadi macam detektif sains sikit. Kita nak bongkar rahsia di sebalik pelagi. Dan percayalah, ni bukan silap mata tau, tapi sains fizik yang, lagi gempak. Okey, jom kita mula dengan satu silap mata yang saya garanti semua orang pernah nampak. Cuba ambil suduh, letak dalam gelas berisi air. Nampak tak? Dia nampak macam bengkok kan? Macam patah je kat permukaan air tu. Inilah dia clue pertama kita untuk selesaikan misteri pelangi. Jom kita tengok dekat-dekat sikit fenomena yang nampak simple ni. Apa sebenarnya yang jadi sampai boleh tipu mata kita macam tu? Relax. Sudu korang tu selamat. Dia tak bengkok, tak patah pun. Apa yang kita tengah tengok ni sebenarnya satu ilusi optik yang sangat bijak. Semuanya sebab cara cahaya bergerak. Dan rahsia di sebalik silap mata ini adalah satu konsep fizik yang sangat-sangat penting. Inilah kunci yang akan buka rahsia sudu bengkok tu dan pada masa yang sama, keajaiban pelangi itu sendiri. Okey, konsep ni kita panggil pembiasan. Senang cerita, pembiasan ni jadi bila cahaya tu terbengkok atau tukar arah bila dia bergerak dari satu benda, contohnya udara, masuk ke benda lain, contohnya air. Tapi kenapa pula cahaya ni nak bengkok-bengkok? Sebabnya kelajuan dia berubah. Cuba bayangkan, korang tengah tolak troli shopping laju-laju atas lantai licin. Tiba-tiba, satu tayar dia masuk atas kapet. Mesti troli tu macam terbelok sikit kan? Macam itulah lebih kurang apa yang jadi kat cahaya. Nah, kat sini kita boleh nampak beza dia. Dalam udara yang kurang tumpat ni, cahaya boleh bergerak laju macam pelari pecut. Tapi bila dia masuk je dalam air yang lagi padat atau tumpat, dia kena slow down. Perubahan kelajuan mendadak inilah yang buat dia terbias atau terbengkok. Okey, ni part paling best. Bila korang dah faham pasal pembiasan ni, korang akan mula perasan, silap mata ni ada kat mana-mana rupanya. Korang pernah tak rasa pelik kenapa dasar kolam renang tu nampak macam cetek je, macam dekat je. Tapi bila masuk, dalam pula. Ataupun ikan dalam akuarium tu nampak macam lagi dekat dan besar dari saiz sebenar. Semua ni contoh pembiasaan dalam kehidupan seharian kita. Boleh kata, sains tengah main-main dengan mata kita setiap hari. Baiklah, kita dah tengok sudu bengkok, dah faham pasal kolam nampak cetek. Sekarang, kita dah sedia untuk acara kemuncak. Jom kita guna kuasa pembiasan ni untuk faham macam mana pelangi boleh terjadi. Lepas hujan kan, udara ni penuh dengan berjuta-juta titisan air yang kecil-kecil. Setiap satu titisan air ni, dia berfungsi macam prisma kaca yang super mini. Jadi bila cahaya matahari lalu dan kena kat titisan-titisan ni, sesuatu yang magical pun berlaku. Dalam satu titisan air je ada 3 benda jadi sepantas kilat. 1, cahaya matahari masuk dan terus bengkok. 2, cahaya tu melantun kat bahagian belakang dalam titisan tu. Dan 3, yang ni paling penting, bila cahaya tu keluar balik, dia bengkok sekali lagi. Pembengkokan kali kedua inilah yang pecahkan cahaya matahari yang putih tu jadi semua warna-warni yang kita nampak. Dan inilah hasilnya. 7 warna yang menakjubkan. Sebenarnya kan, cahaya matahari tu memang dah ada semua warna ni. Cuma dia bercampur sampai jadi warna putih. Jadi titisan air hujan tu cuma bertindak macam ejen pemisah yang tolong kita nampak setiap warna tu satu persatu. Nak tahu cara senang nak hafal urutan warna ni? Cuba guna ayat ni. Mak Jah kata, helang bawa itik undur. Senang je. Ambil huruf pertama setiap perkataan tu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Senang kan? Okey, kita dah faham semua sains di sebaliknya. Apa kata kita buat eksperimen sikit? Jom cipta pelangi sendiri, kat rumah je. Ikut je langkah-langkah senang ni, korang cuma perlukan 3 benda. Besin berisi air, cermin dengan cahaya matahari. Letak cermin tu dalam air, halalkan cahaya matahari kat cermin tu dan cuba tengok apa jadi kat dinding atau atas kertas putih. Jadi, apa yang sebenarnya jadi dalam eksperimen ni? Macam ni. Cermin tu pantulkan cahaya matahari. Bila cahaya tu bergerak keluar dari air, air tu akan bertindak macam satu titisan hujan gergasi. Dia akan bengkokkan dan pecahkan cahaya tu sebiji macam apa yang jadi kat langit. Dan, tada, korang dah ada pelangi sendiri. Daripada sudu yang nampak patah sampailah ke pelangi yang megah di langit, kita dah nampak macam mana pembiasan cahaya ni boleh cipta macam-macam keajaiban kat sekeliling kita. Benda ni buat kita terfikir kan? Lain kali, bila korang tengah siram pokok masa hari panas atau nampak cahaya matahari masuk celah tingkap, cuba perhatikan betul-betul. Agak-agaknya,
rahsia sains apa lagi yang tengah tersembunyi depan mata kita? Tunggu untuk kita temui.